hari Sabtu banyak buat tutup juga ya hari Sabtu gini ya. Soalnya hari Ahad gitu. Assalamualaikum. Goyang-goyang. Kalau pakai yang tripod tuh tak goyang tapi macam suara tu putus-putus. Majlis Madaraya tu BSJ tadi tu buka lampu. Ini industri. Oh, hari Sabtu banyak buat tutup juga ya hari Sabtu gini ya. Soalnya hari Ahad gitu. Tutup. Ini aja kena catnya. Kepak ayam. Kepak ayam madu. Gitu. Ini dah masuk, kita dah lepas awal ni. Dah lepas awal. Macam nak hujan, air awan hitam. Cantiknya awan. Pokok tak nampak sangat tasik ni. Tasik Lombong. Oh, dah naik ni dia. Dia setelah kita rumahnya selama 3 hari. Jadi semangat tuan-tuan, maka kita kena pandai-pandai menyusun Hotel sampai traffic light ni. Turun. Ini apa ya? Lupa apa namanya ni. Apartmen apa gitu. Apartmen. Ini M Square yang ni hotelnya ni Hotel Millenia Hotel ya. Hilton Garden Inn tu hotel. Dulu ada Pak Sen, ada juga itu dia pada dalam tu, ada kafe juga. Kita tak pernah masuk. Selepas dulu Pak Sen tutup kita tak pernah masuk. Taman Perumahan Puchong Perdana. Ni area tempat orang niaga. Oh, Santis. Beratur panjang lah. Sementara dia masih goreng lagi tu. Itulah perjalanan daripada Puchong Utama. Terus lalu dari kawasan industri Puchong Utama. Lalu daripada Puchong Perdana, tengok tapak niaga yang di Puchong Perdana. Lepas tu tengok Taman Perumahan Puchong Perdana. Sana kita lalu daripada Puchong Indah. Dan inilah Taman Perumahan Puchong Indah 2. Terima kasih dah tengok video ni. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.